Ini kali keberapa dah Ena datang kunyah kat sini. Dan nak tahu apa Ena kunyah kali ni? Inilah dia. Lagi sekali Ena mampir Albony Cafe nang Kota Warisan Sepang. Banner pun dah cantik ya guys. Dan kali ni Ena nak kunyah panganan terbaru diorang. Smoked duck pasta yang Ena kunyah ni aglio olio. Tapi sebelum tu Ena wajib kunyah appetizer mushroom soup. Next barulah ngam kunyah pasta terbaru diorang. Smoke duck dia Ena suka. Tekstur dia tak ada kering sangat. Lepas tu dia lembut. Rasa smoke tu ada cuma tak strong sangat. Ena suka spaghetti aglio olio dia. Dia punya rasa dia tak rasa kering sangat. Dia macam ada basah-basah sikit. And then dia mix sekali dengan zucchini. Ini Ena minta yang kurang pedas tau. Tapi memang dah pedas. Sedap lah. Dia jadi tak muak. Ena mampir kat sini mesti pilih melted stick diorang. Salah satu sebabnya pilihan sos dia yang banyak dan tahap doneness pun boleh pilih. Melted stick dia ni masuk dalam mulut mencair. Masakan dia memang perfect. And then dia punya perapan tu tak banyak sangat. Apa yang Ena dapat rasa, dia punya perapan hanyalah garam dengan lada hitam. Dia punya sos ni korang tahu tak? Dia orang buat sendiri tau. Kita order baru dia orang akan buat sos ni. Sebab tu ni antara menu yang Ena selalu repeat tau kalau kunyah dekat sini. Yazid kata mood dia nak makan ayam, so dia pilih chicken herbs butter sauce. Ayam dia memang tebal, saiz dia besar. Kalau seorang makan satu ni memang kenyang. Sos dia boleh pilih, and aku pilih butter herbs. Rasa dia memang unik lah sebab dia ada rasa butter and ada rasa herbal. Dia memang agak masin, tapi bila makan dengan ayam, rasa dia memang balance, memang ngam. Dekat sini minuman dia pun agak banyak dan menarik. Tapi kali ni Ena nak kunyah yang ini dan yang ini dan juga yang ini. Yang ini pula ice chocolate, favourite anak-anak Ena. Ya, pok kunyah ni memang sesuai nak bawa kawan-kawan atau family. Dan bagi korang yang belum kunyah kat sini lagi, yuk cuba. Memang marem weh.